Malam itu, hujan turun perlahan di kota Kuala Lumpur. Di balik jendela yang berkabus, Aina termenung memandang langit yang gelap. Matanya mencari sesuatu atau mungkin seseorang. Sudah 2 tahun Amir berada jauh di luar negara. 2 tahun yang panjang. 2 tahun yang penuh rindu. Tapi kosong dari pelukan. Setiap malam, mesej terakhir dari Amir jadi peneman tidurnya. Sayang, tunggu aku balik ya. Aku janji, semua ini berbaloi. Janji itu pernah jadi kekuatan. Tapi sekarang, janji itu cuma gema. Semakin lama, semakin perlahan, semakin hilang. Panggilan makin jarang. Mesej makin singkat. Dan suara Amir terasa makin jauh. Aina masih bertahan. Dia masih percaya cinta sejati akan tembus jarak. Tapi keyakinan itu mula retak sedikit demi sedikit. Suatu malam, dia tulis mesej panjang tentang rindunya, tentang sepinya, tentang betapa dia masih menunggu. Tapi yang datang hanya satu tanda. Sin. Tiada balasan. Tiada kata. Hanya senyap yang menjerit dalam dada. Malam itu, hati Aina runtuh. Bukan sebab kehilangan, tapi sebab dilupakan perlahan-lahan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Dia masih menulis. Bukan untuk Amir, tapi untuk dirinya sendiri. Kerana kadang, menulis adalah cara untuk terus bernafas ketika cinta sudah mula mati. Bila waktu kembali, tapi cinta sudah pergi. 3 tahun telah berlalu. Hidup Amir akhirnya stabil. Kerja bagus, rumah sendiri, segalanya yang dulu dia impikan bersama Aina, kini dah dalam genggamannya. Tapi setiap kali dia pulang ke rumah, sunyi menyambutnya. Tiada suara lembut Aina. Tiada tawa kecil yang dulu menenangkan jiwanya. Dia cuba yakinkan diri bahawa keputusan meninggalkan Aina adalah yang terbaik. Tapi setiap malam, hatinya berbisik pelan. Kau hilang. Satu-satunya cinta yang benar. Suatu hari, Amir kembali ke Kuala Lumpur. Dia melangkah ke tempat lama, sebuah kedai kopi kecil di hujung jalan Bukit Bintang. Tempat yang pernah menyimpan tawa, janji dan cinta mereka berdua. Bau kopi itu masih sama. Lagu lembut di latar masih sama. Hanya satu yang berbeza. Aina sudah tiada. Amir duduk di sudut yang sama. Dia pandang sekeliling dan bertanya perlahan kepada pelayan tua di situ. Pernah nampak gadis bernama Aina datang ke sini lagi? Pelayan itu tersenyum samar. Aina? Oh, dia selalu datang dulu. Duduk di tempat ni, tulis sesuatu setiap kali hujan turun. Tapi dah lama tak nampak dia.
Dengar kata dia pindah ke Penang. Jadi penulis, Amir tersenyum pahit. Penulis, ya, itu memang impian Aina. Menulis kisah cinta yang jujur, yang menyembuhkan. Beberapa bulan kemudian, di sebuah kedai buku kecil, matanya terpaku pada satu tajuk. Di Antara Dua Langit, karya Aina Rahman. Tangannya menggigil ketika membuka halaman pertama. Dan di situ, dia lihat dedikasi yang membuat dadanya sesak. Untuk seseorang yang pernah berjanji akan bila takdir membiarkan kita bertemu, tapi bukan untuk bersama. 5 tahun selepas segalanya berakhir. Amir kini lelaki yang berbeza. Matang, tenang, tapi kosong di dalam. Dia berjaya, tapi setiap kejayaan terasa sunyi, tanpa nama Aina di sisinya. Suatu pagi di Penang, dia dijemput menghadiri satu majlis pelancaran buku. Penulisnya, Aina Rahman. Nama itu membuat jantungnya terhenti seketika. Dia berdiri di hujung dewan. Orang ramai bersorak, kamera berkelip, dan di pentas itu, Aina melangkah keluar. Cantik, sederhana, tapi di matanya ada kedamaian yang Amir tak pernah lihat dulu. Aina tersenyum pada penonton, dan untuk sekejap, pandangannya terhenti pada Amir. Dunia seolah-olah senyap, tiada muzik, tiada suara. Hanya dua pasang mata yang pernah saling memiliki, kini saling bertemu semula. Tapi sebelum Amir sempat melangkah, seorang lelaki datang menghampiri Aina, menggenggam tangannya dengan lembut. Lelaki itu tersenyum bangga. Aina memandangnya dan membalas senyuman. Cincin di jarinya berkilau di bawah cahaya pentas. Amir tunduk perlahan. Senyum kecil, tapi penuh luka. Dia faham. Masa telah memilih untuk menyembuhkan Aina tanpa dirinya. Selepas majlis, Aina datang menghampirinya perlahan. Amir. Suara itu masih sama. Lembut, tenang, tapi jauh. Amir tersenyum. Menatap wajah yang pernah dia cintai lebih dari dirinya sendiri. Tahniah Aina, kau berjaya. Aina diam sebentar. Matanya berkaca, tapi senyumannya tetap manis. Terima kasih, sebab pernah jadi sebahagian dari kisah aku. Mereka berdiri di situ. Antara bila cinta tak lagi hadir, tapi doa masih setia. 10 tahun telah berlalu. Dunia banyak berubah. Aina kini ibu kepada seorang anak kecil. Dan Amir jauh di negara lain menjalani hidupnya sendiri. Namun kadang ada waktu yang tak bisa dilupakan. Waktu di mana cinta pernah hidup dengan begitu tulus dan masih tinggal di dalam doa. Suatu malam di tepi pantai Penang, Aina duduk memandang laut. Anaknya bermain pasir di tepi kakinya, ketawa riang. Langit senja berubah jingga, sama seperti warna cinta masa lalu. Angin laut berhembus perlahan, membawa kenangan yang jauh. Aina tersenyum sendiri, lalu berbisik perlahan. Amir, semoga kau bahagia di mana pun kau berada. Dan jauh di kota lain, Amir berdiri di tepi jendela rumahnya. Dia memandang hujan yang turun perlahan, seperti dulu. Tangannya memegang buku lama,
Novel Di Antara Dua Langit. Sudah lusuh, tapi masih disimpan rapi. Di dalamnya, sekeping nota kecil tertulis. Jika suatu hari kita tak lagi bersama, biarlah langit menjadi saksi bahawa aku pernah mencintaimu dengan sepenuh hati. Air mata Amir jatuh. Tapi kali ini bukan kerana sedih. Ia adalah air mata syukur kerana pernah mengenal cinta yang sebenar. Dia menutup buku itu perlahan dan berdoa dalam diam. Semoga dia selalu bahagia. Dan semoga cinta ini diterima oleh Tuhan, walau tak pernah kembali. Malam itu, dua jiwa. Saat waktu menyatukan semula apa yang pernah terpisah. 15 tahun telah berlalu. Dunia berubah. Manusia berubah. Tapi langit tetap sama. Di sebuah majlis amal di Kuala Lumpur, Aina hadir sebagai penulis terkenal. Buku-bukunya telah menyentuh ribuan hati. Dan malam itu, dia akan berucap tentang cinta, kehilangan dan keikhlasan. Dewan penuh, lampu perlahan, dan di antara kerusi penonton, duduk seseorang yang diam, menunduk Amir. Dia kini lelaki matang, beruban sedikit di rambut, tapi matanya masih sama. Mata yang dulu menatap Aina dengan cinta dan kini menatapnya lagi dengan rindu yang tak pernah padam. Aina berdiri di atas pentas. Suara lembutnya mengisi ruangan. Kadang, kita kehilangan seseorang bukan kerana takdir jahat, tapi kerana Tuhan mahu kita belajar mencintai tanpa memiliki. Penonton terdiam dan Amir menunduk. Air matanya jatuh perlahan. Selepas majlis, Aina melangkah keluar dewan. Langit malam penuh bintang. Udara dingin, lembut menyentuh wajahnya. Tiba-tiba, suara itu datang dari belakang. Perlahan, tapi cukup untuk menggoncang seluruh jiwanya. Aina, dia berpaling perlahan. Amir berdiri di situ. Mata mereka bertemu semula setelah 15 tahun diam. Tak ada kata-kata. Cuma dua hati yang berbicara melalui pandangan. Amir melangkah setapak ke depan. Aku datang bukan untuk minta kembali. Aku cuma nak ucap terima kasih sebab pernah cintai aku lebih daripada aku layak. Aina senyum kecil. Matanya berkaca. Dan aku maafkan kau sejak lama. Aku juga berterima kasih sebab pernah buat aku belajar erti sabar dan ikhlas. Mereka berdiri di situ, di bawah langit yang sama. Angin malam meniup lembut. 3 tahun kemudian, hidup terus berjalan seperti biasa. Aina kini menjalani hari-harinya dengan tenang. Mengajar, menulis dan membesarkan anaknya yang semakin dewasa. Tapi suatu pagi yang sunyi, dia menerima satu panggilan. Suara di hujung talian lembut, tapi bergetar. Puan Aina, saya minta maaf. Kami baru terima berita Encik Amir meninggal dunia pagi tadi akibat serangan jantung. Waktu seolah-olah terhenti. Bunyi jam di dinding tiba-tiba jadi sangat jelas. Aina diam. Air matanya jatuh tanpa suara. Dia duduk di tepi jendela. Tempat yang sama di mana dulu dia pernah menunggu mesej dari Amir. Tapi kali ini, tiada mesej lagi yang akan datang. Angin petang berhembus lembut. Langit di luar kelabu.
Aina memejam mata dan berbisik perlahan. Amir, akhirnya kau betul-betul pulang. Tapi bukan dalam cara yang aku sangka. Beberapa hari kemudian, Aina menghadiri majlis tahlil kecil di rumah keluarga Amir. Di atas meja ada satu buku. Lusuh tapi dijaga rapi. Buku itu adalah Di Antara Dua Langit dan di dalamnya terselit sepucuk surat. Alamatnya untuk Aina. Dengan tangan yang bergetar, dia membuka lipatan itu perlahan. Aina, kalau satu hari aku tak sempat jumpa kau lagi, ketahuilah, aku masih simpan setiap kenangan kita, bukan untuk kembali, tapi untuk aku bawa sebagai doa. Kalau cinta ini tak sempat bersatu di dunia, semoga Tuhan temukan kita di bawah langit yang tak pernah berpisah lagi. Aina menutup surat itu, memegangnya dekat ke dada. Air matanya jatuh tanpa henti. Tapi kali ini, bukan kerana kadang rindu itu tak perlu suara. Malam itu, sunyi luar biasa. Langit hitam pekat. Hanya bulan separuh yang masih menggantung di antara awan. Aina duduk di tepi jendela. Matanya kosong. Tangannya menggenggam surat lama. Hatinya bergetar. Setiap perkataan dalam surat itu masih terasa. Masih hidup. Walau yang menulisnya sudah tiada. Greater than. Amir, kau tahu tak? Kau duga warna kampanye bernyasa. Kosong. Kaina itu Suhadsa itu masih hidup. Setiap perkataan dalam surat. Amir, kau terindu ni. Makin lama, makin sakit. Angin malam menyentuh wajahnya. Lembut. Seolah-olah ada seseorang sedang mengusap pipinya dari jauh. Dia tersenyum samar. Tapi senyum itu pecah. Jatuh bersama air mata yang tak sempat disembunyikan. Kau janji kita akan jumpa di bawah langit yang sama. Tapi Amir, sekarang langit ni hanya ada aku. Sunyi. Tak ada suara. Hanya bunyi hujan di luar jendela. Perlahan. Tapi menghantam hati. Beberapa hari kemudian, Aina kembali ke tempat lama mereka. Pantai yang pernah jadi saksi setiap tawa dan doa. Dia berjalan perlahan di atas pasir basah. Setiap langkahnya membawa kenangan. Kau masih ingat, Amir? Di sini, kau pernah janji. Kalau aku jatuh, kau akan tangkap aku. Di antara langit dan doa, akhirnya kita bertemu subuh itu. Udara dingin menyentuh kulit dan matahari belum sempat muncul. Aina berjalan perlahan ke tepi pantai. Tempat yang sama. Tempat semuanya bermula dan berakhir. Ombak kecil memukul pasir lembut. Burung camar terbang rendah. Dan di tengah cahaya samar, seolah ada seseorang
berdiri jauh di hadapan. Dia terdiam. Hatinya bergetar kuat. Langkahnya terhenti. Matanya tak berkedip. Siluet itu perlahan-lahan mendekat. Wajah itu, senyum itu, auranya sama seperti dulu. Amir? Suara Aina bergetar antara percaya dan tidak. Lelaki itu tersenyum lembut. Langkahnya semakin dekat. Dia berdiri hanya beberapa langkah di hadapan Aina. Aina, aku janji kita akan jumpa di bawah langit yang sama, kan? Air mata Aina terus jatuh, satu demi satu, tanpa henti. Dia cuba berkata sesuatu, tapi suaranya hilang dalam tangis. Amir mendekat, perlahan. Dan akhirnya, tanpa kata, tanpa janji lagi, dia memeluk Aina. Pelukan itu hangat, damai, seolah semua waktu, jarak dan kehilangan sirna dalam satu detik. Hujan mulai turun perlahan, tapi tak ada yang bergerak. Mereka tetap berdiri di situ, berpelukan di bawah langit kelabu. Langit yang dulu memisahkan mereka, kini menyatukan mereka kembali. Aku rindu, bisik Aina perlahan. Hujan mulai turun perlahan, tapi tak ada yang bergerak. Mereka tetap berdiri di situ, berpelukan di bawah langit kelabu. Langit yang dulu memisahkan mereka, kini menyatukan mereka kembali. Aku rindu, bisik Aina perlahan. Aku tahu, jawab Amir dengan senyum. Waktu terasa berhenti. Ombak seakan berbisik doa. Dan untuk sesaat, dunia terasa sempurna. Tapi perlahan, sinar matahari menyinari wajah Aina. Dia membuka matanya dan Amir sudah tiada. Yang tinggal hanya angin yang lembut dan kehangatan pelukan terakhir yang masih terasa di dadanya. Dia tersenyum. Air mata masih mengalir, tapi kali ini tenang. Terima kasih, Amir, kerana menepati janji terakhirmu. Dia mendongak ke langit. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa damai. Langit itu akhirnya tak lagi memisahkan mereka. Kerana cinta sejati selalu menemukan jalannya walau di dua dunia yang berbeza. Dan bila akhirnya kita bertemu, pelukan itu bukan pertemuan, tapi penutup yang Tuhan izinkan agar rindu akhirnya punya rumah.